Hari ni kita nak cerita pasal Bank Islam. Dulu rugi sampai 500 juta. Sekarang dah tak rugi dah. Untung berbilion pula. Pada tahun 2005, Bank Islam mengumumkan satu kerugian yang sangat mengejutkan rakyat Malaysia, iaitu rugi sebanyak 500 juta ringgit Malaysia. 500 juta ni bukan lesap dalam masa beberapa tahun, dia lesap dalam masa 1 tahun je. Kerugian yang terbesar dalam sejarah perbankan Islam Malaysia. Bank perintis syariah dekat Malaysia ni hampir tumbang. Tapi hari ni Bank Islam berjaya untuk untung berbilion dan menjadi antara bank terkemuka yang ada dekat Malaysia. Transformation yang jarang kita lihat berlaku dalam industri perbankan. Bank Islam dia bermula bertapak di Malaysia ni pada tahun 1983, menjadi bank Islam pertama di Malaysia. Diorang punya mission adalah untuk beri alternatif kepada sistem perbankan konvensional, dan Bank Islam ditawarkan produk bebas riba ikut prinsip syariah yang sepatutnya. Awal-awal Bank Islam ni memang monopoli. Bayangkan bila dia buat Islamic banking, tak ada kompetitor langsung. Customer yang ada rasa nak ambil option Islamic banking confirm pergi kepada Bank Islam dan tak pergi kepada bank-bank yang lain. Tapi things change bila selepas tahun 2000. Bank konvensional pula dia dah mula buka what they call as Islamic windows. CIMB, Maybank, RHB, dia orang pun dah mula tawarkan produk syariah. Dan di situlah masalah bermula untuk Bank Islam. Top management pun mulai panik. Dia orang buat satu keputusan yang sangat-sangat high risk, iaitu untuk expand terlampau cepat dan masuk kepada big corporate financing without having the right due diligence. Apa result dia? Of course dari disaster berlaku pada tahun 2005. Bank Islam umumkan kerugian sebanyak 500 juta ringgit. Majoritinya disebabkan financing yang tak dibayar lah. Non-performing financing, dia dah reach satu level yang sangat bahaya. Hampir 20% portfolio customer adalah problematic customers. DIMB Holdings, iaitu parent company, terpaksa bail out. Lembaga tabung angkatan tentera kena turun bawah dan masuk campur. Situasi dia terlampau teruk sampailah pakar industri pun predict yang Bank Islam ni tak akan survive. Pada tahun 2006, Bank Islam dia hire a new CEO, nama dia Datuk Zukri Samad, datang dengan satu mandate transform or die. First of all, dia start dengan dia bersihkan buku-buku. Dia hapuskan semua problematic financing. Dia write off semua aset-aset toxic yang Bank Islam ada. Kedua, dia rationalize all their operations. Dia tutup cawangan yang tak perform dan dia cut cost operation secara sangat-sangat agresif. Ketiga dan paling bold, dia ubah culture yang ada dalam Bank Islam. Dia introduce accountability at all levels. Dia implement satu risk management framework yang sangat ketat. In 3 years time, miracles do happen. 2010, Bank Islam berjaya catatkan 300 juta ringgit punya profit. 2012, Bank Islam jadi salah satu bank yang paling profitable dekat Malaysia. Sekarang, Bank Islam dah jadi satu bank dengan aset lebih 75 billion ringgit Malaysia. Dan ada customer lebih 5 juta customer dan track record selama 10 tahun, and the growth continues on and on. Apa rahsia transformasi Bank Islam? Pertama is to refocus back kepada retail banking dan kepada SME market yang jauh lebih stable. Kedua is to embrace digital transformation. Ketiga, Bank Islam tak tinggalkan identity mereka sebagai bank yang patuh syariah. Yang keempat, dapat build the culture of risk awareness. Semua orang ambil tahu. Inilah lesson learn yang kita boleh belajar daripada Bank Islam. Kadang-kadang throughout doing business, we do need to face a big crisis in order for us to transform. Dan transformation yang sebenar boleh change satu culture dan dia tak jadi sebagai satu strategi semata. Dan dengar lagi kisah pasal bank-bank yang ada kat Malaysia ataupun bank di luar Malaysia, follow Satria Saham dan nanti kita tolong rungkai company-company yang juga sananya.